Ada dua perkara yang mengundang secara aktif kepada syirik, iaitu keterlaluan menyanjung makhluk. Tuan-tuan tengok, keterlaluan menyanjung makhluk, menganggap makhluk ni hebat. Asal manusia berakidah tauhid, muka surat 240. Asal manusia sebenarnya berakidah tauhid sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Hal tersebut kerana manusia berasal daripada Nabi Adam, dan Nabi Adam alaihissalam adalah berakidah tauhid. Hal ini terdapat dilihat di dalam hujah-hujah berikut. Semua asal Nabi ini, Nabi Adam, Nabi yang pertama, dia berakidah tauhid. Berakidah yang mengatakan, menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Sebagaimana ayat-ayat yang lepas kita telah baca, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Itulah pendirian pegangan semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. Sama ada bermula daripada Nabi Adam sampailah nabi yang terakhir. Muka surat 244. Punca-punca syirik dalam kehidupan manusia. Ada dua perkara yang mengundang secara aktif kepada syirik, iaitu keterlaluan menyanjung makhluk. Tuan-tuan tengok, keterlaluan menyanjung makhluk, menganggap makhluk ni hebat, menganggap makhluk ni ada power, ada kuasa sebagaimana Allah. Manusia ni dia ada kelebihan yang dikurniakan oleh Allah, tidaklah setaraf sampai tahap dia itu sebagaimana Allah. Kita tak boleh jadi macam sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Kita tidak boleh jadi macam Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi bila Uzair seorang hamba Allah daripada kalangan mereka itu mempunyai ataupun memiliki perkara yang luar biasa, dia kata ini Tuhan. Nabi Isa pula ada perkara yang luar biasa bagi orang Nasrani, ini Tuhan. Boleh menyembuhkan penyakit sopak, penyakit buta, boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dia tu Tuhan, dia anak Tuhan. Mereka menyamakan makhluk dengan Allah kerana ada beberapa kelebihan. Ini yang bahaya. Walaupun manusia ada kelebihan, kelebihan itu siapa bagi? Allah. Sebab itu bila kita belajar tentang tafsiran surah Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kan puji-pujian terbahagi kepada 4. Puji Allah, puji manusia kepada manusia. Puji manusia kepada Allah. Puji Allah kepada manusia. Puji Allah, puji manusia kepada manusia, puji Allah kepada manusia, puji manusia kepada Allah. Lepas tu puji Allah kepada Allah. Semua puji-pujian ini akhirnya kembali kepada Allah. Contohnya kita memuji seseorang manusia kerana memiliki sesuatu kelebihan. Kelebihan itu siapa bagi? Kita puji Allah yang ada kelebihan. Memang dia dah ada kelebihan. Allah Ta'ala lah puji makhluk. Kelebihan yang ada pada makhluk itu siapa bagi? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sebahagian daripada orang mukmin itu, kata Allah, adalah rijal, lelaki-lelaki yang kuat, yang hebat. Sebahagian mereka telah menyempurnakan janji kepada Allah, sebahagian mereka menanti-nanti. Wa ma baddalu tabdila. Mereka sekali-kali tidak memungkiri janji mereka. Di dalam suatu peperangan, ada di kalangan sahabat tidak sempat menyertai peperangan tersebut. Lalu dia berjanji dengan Allah, kalau Allah Ta'ala takdirkan, wajibkan peperangan yang akan datang, aku akan terlibat di dalam peperangan tersebut dan aku akan memperlihatkan kepada Allah bagaimana kepantasan aku, keberanian aku menentang musuh. Janji-janji dia itu dilaksanakan di dalam sesuatu peperangan, akhirnya dia mati syahid. Allah Ta'ala istiharkan. Allah Ta'ala istiharkan daripada kalangan orang beriman, orang lelaki yang hebat. Dia mengatakan dia nak berperang dan nak bercita-cita untuk mati syahid dan dikurniakan apa yang dihajati. Wa minhum man yantazir. Sebahagian yang lain menunggu-nunggu untuk syahid dan menunggu-nunggu untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala puji hamba-Nya, tapi kelebihan, kerana ada kelebihan. Tetapi kelebihan itu siapa bagi?
Sebab itu, bila kita ni tidak layak menerima pujian, kerana semua pujian adalah milik Allah. Sebab itu golongan salaf, bila orang puji mereka, mungkin mereka ada sesuatu kelebihan, mereka sebut Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah, segala terima kasih hanya milik Allah. Mereka tak layak menerima pujian. Sebab pujian tu Allah Ta'ala yang bagi, kelebihan itu pun Allah Ta'ala yang bagi. Kita ni jadi terbalik kok. Terbalik kok maknanya berpusing. Bila orang puji kita sikit, kita rasa kembang, sonok, kita rasa bangga dengan pujian, dengan sanjungan, dengan penghormatan. Sebab kita rasa itulah milik kita, pujian itu milik kita, kehebatan itu memang hak kita. Kalau orang kutuk, merah muka, gelisah je kalau hentam. Kalau hentam masa gelisah, komen kadang-kadang saya duk macam, ada lah komen ni, bila saya mengajar kan, komen orang tu sesat, wahabi, apa semua kan, itu orang rasa gelabah. Kalau orang puji rasa kembang. Golongan salaf tidak begitu. Bila orang puji, Alhamdulillah wa syukurulillah, mereka lebih selesa kalau orang kritik mereka. Sebab tak layak kita menerima pujian. Sebab segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Punca-punca berlaku dalam syirik di dalam kehidupan manusia. Tadi kita sebut menyanjung makhluk, buruk sangka terhadap Tuhan. Asal usul yang berlaku syirik. Muka surat 246. Allah banyak mendedahkan penyelewengan yang berlaku kepada umat manusia terdahulu dijauhi, supaya dijauhi dan dijadikan teladan oleh umat Islam. Para nabi dan para rasul berjuang menentang habis-habisan perbuatan syirik yang dilakukan oleh masyarakat mereka tanpa ada sedikit pun tolak langsung. Tengok nabi para rasul ni bila syirik, bid'ah, dia tak ada tolak langsung, dilawan-lawan sungguh. Sebab tu ada orang sebut ni golongan memecah belahkan masyarakat, memporak-porandakan masyarakat. Kalau nak bersatu, dia mesti bersatu di atas agama Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yakni bihablillah bil Quran was sunnah. Selama mana tak ikut Quran sunnah, confirm kita akan berpecah belah. Dia berpecah tak boleh, berbeza tak apa. Berbeza pegangan, dalil, cara pengistinbat dalil, berpegang kepada masalah forok kepada agama, tak ada masalah berbeza, tapi perbezaan yang tidak membawa kepada perpecahan. Jadi nak kurang bagi berpecah ni, belajar Islam melalui akidah salaf. Sebab orang salaf ni kalau dia betul-betul dia faham, dia tak cepat mengkafirkan orang, dia tidak cepat membid'ahkan orang. Cuma kalau berlaku mungkin individu, tapi tidak berlaku kepada kumpulan. Individu yang jahil yang cepat menghukumkan orang ini, dia berada di dalam mana-mana kumpulan. Individu yang ekstrim, yang keras, yang fanatik, yang ta'assub, dia akan ada mana-mana kumpulan. Dalam parti politik ada, di dalam mazhab ada, di dalam manhaj pun ada. Yang itu tidak boleh menjadi ukuran. Tapi pendirian salaf, dia tidak begitu. Dia tidak cepat menghukumkan orang, tidak cepat membid'ahkan orang, kecuali benda tu dia memang bid'ah. Dan kita pula boleh membid'ahkan di dalam masalah forok kepada agama. Sebab forok kita boleh kata ini bid'ah sebab ada pandangan kata bid'ah. Ulama kata bid'ah di dalam sesuatu bab ataupun sesuatu masalah. Jadi perbezaan bukan satu masalah, yang masalahnya adalah perpecahan. Yang pertama, masyarakat Nabi Nuh. Mula zaman Nabi Nuh pun dah berlaku syirik. Sebab zaman Nabi Nuh ni orang dah mula menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Di zaman Nabi Ibrahim, masyarakat Nabi Musa alaihissalam, masyarakat Nabi Isa, tuan-tuan boleh baca tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang berlaku di zaman mereka. Masyarakat Arab dan lain-lain. Masyarakat Timur Barat, masyarakat Yahudi, China, India. Maknanya setiap masyarakat, setiap daerah negeri, dia ada cara dan bentuk kesyirikan masing-masing. Kerana asasnya tadi sebab apa? Meletakkan makhluk sama taraf dengan Allah Ta'ala. Berkuasa sebagaimana Allah, menghormati Allah, mengagungkan Allah, sama dengan mengagungkan makhluk-makhluk yang lain. Itu di antara bentuk syirik yang berlaku kepada manusia.